Ya. Oi, hujan. Yes, ada air. Baiklah, ada air. Wow. Hai semua, hari ni kita akan main Skyblock. Tadi ada glitch sebenarnya. Saya jatuh, tetapi saya tak kawal pun player saya. Macam game ni apa yang saya nampak. Terus pergi ke belakang automatic. Saya tak pegang control saya pun, tiba-tiba jatuh barang. Saya tak ada kayu, jadi boleh saya ambil batu tu untuk percuma. Okay, bagi saya. Tapi saya tak ada kayu untuk bagi kamu. Oh, dan juga saya jatuh, barang saya hilang. Glitch ni pernah saya nampak lah. Saya selalu dapat dulu, tapi sekarang macam jarang. Jadi dah lama dah saya tak jumpa glitch tu. Tiba-tiba pergi belakang, terus jatuh. Saya tak kontrol pun. Tadi saya cuba buat intro pun terapat terus. Dan saya ambil barang saya dari kreatif. Saya main tipu. Tapi itu jatuh secara unintentional, secara glitch. Saya tak kawal pun, bukan salah saya pun. Dan ya, oh. Jadi baik saya buat dinding sebelum glitch itu berlaku lagi. So glitch tu saya tak tahu macam nak explain dengan glitch yang saya baru hadapi. Tak payah. Bukannya apa, saya hanya beri kayu untuk beli batu kamu. Ya. Woi, hujan. Yes, ada air. Baiklah, ada air. Wow, air. Dah lama dah hujan tak turun. Berturut-turut episod tak ada hujan. Dah kembali balik. Yes. Jangan padam tu. Itu kesayangan kita. Sekarang kita boleh buat infinite source sudah. Hai, jap. Kamu kan ada apple yang saya bagi. Okay. Tapi simpan barang kamu dalam chest dulu. Ni, supaya barang kamu tak hilang. Oh, dah mula dah. Itu glitch yang saya cakap tadi. Dia tiba-tiba sini lah, pergi sini lah. Kau dah simpan. Oh, okay. Aku boleh mati. Yep. Itu yang glitch yang saya hadapi tadi. Macam saya terdapat lawan arah glitch tu. Macam saya dipaksa pergi belakang, dipaksa pergi depan. Tapi yang tadi tu paksa pergi belakang sampai jatuh. Dan sebetulnya saya main tipu dan ambil barang saya. Bukannya apa, hanya glitch. Memang takutku. Saya shift ni, saya betul-betul shift. Saya takut betul. Saya memang betul-betul takut. Sampai saya shift sekarang ni. Takut barang saya hilang dan glitch tu berlaku lagi. Mati. Masa intro tadi, saya rage quit lagi. Sebetulnya saya ambil dalam kreatif terus dan ambil barang tu terus. Yes. Oh, belum penuh lagi. Okay. Kamu ambil batu dulu. Saya akan beri kamu besi. Ni.
Jika kamu ambil batu, saya akan beri ni. Sekejap. Ya. Wah. Hujan. Yes. Saya ada air lagi sebab tu dari cauldron. Wah. Betul-betul. Hujan datang. Dan okay. 20. Sekejap. Nah dan nah. Saya bagi kau pisau sekali. Kamu bagi saya 20 banyak tu. Jadi mesti saya bagi kamu lebih banyak sikit. Pasti shift ni. Takut glitch tu berlaku lagi. Dulu saya selalu dapat glitch tu. Tapi sekarang macam jarang. Macam sekarang saya dapat handle pun glitch tu. Apa batu lagi? Apa? Sangka ambil sendiri. Lah kamu dah ambil. Air. Oh, air dah datang lagi. Ada lagi air. Ya, ada. Tengok, mereka. Kebun saya. Oh, kayu. Ya, besar. So, saya ada banyak pokok sini. Kau boleh besarkan? Wow. Kenapa kau tak bawa baju? Okay. Ada lagi air. Okay. Saya akan letak lagi. Ui. Wow, hujan turun. Yes. Okay. Bolehlah saya buatkan kebun kita. Tak apa tu berlaku dengan saya, mereka. Lava tu memang kacau betul. Oh ya ni. Saya akan tukar ni jadi itu. Oh ya, bagi saya batu boleh ke? Bagi saya batu. Bukannya stuck, saya tukar ni jadi batu sekejap. Go up there, yes. I'm not stuck, I just want to change this into stone. Kau nak pokok nak? No. Ya Allah. Macam mana ni? Macam mana ni? Tak dapat saya lompat. Tak dapat saya lompat. Ya Allah, banyak kerja. Memang tak dapat. Ya Allah. Apa berlaku dengan saya ni? Banyak glitch berlaku. Nasib barang saya tak hilang. Bagi saya batu sekarang. Nah.
Pagi si Batu sekarang. Nah. Oh. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Oh alah, hujan dah habis. Kenapa sebut macam tu? Kan. Macam ni je lah. Sekejap. Sebab infinite source ni. Yes. Ada infinite source. Finally ada infinite source. Oh. Huh? Okay. Come on. Okay. Sekejap. Shh. Takut glitch. Are you done? No. Not done. Oh no. Wait. Stop it. Kau ambil batu. Ambil batu sikit je. Ambil 8 batu. Wait.
Sekejap, kurang puas masuk dalam ni. Tepi lembu. Tepi, jangan keluar. Wait, no, I don't. Wait. You wait. I don't have anything else. Wait. It's just just wait. Just wait. Okay, dah kebun ni saya dah nak selesai. Tak tahu. Saya tunggu dia bertumbuh dan kita finally ada infinite source. Terima kasih ada hujan baru datang ke episod ini. Dan ya, itu saja untuk hari ini. Nanti kita jumpa lagi dan bye.